Orang cakap, jangan makan nasi. Kau main gym tak boleh makan nasi. Minyak-minyak ni tak boleh makan ni. Ni daging-daging, daging masak kari ni. Ikan goreng ni. Ni tak boleh makan ni. Macam mana kau nak jadi badan kalau makan macam ni? Oh, yai. Aku tak faham lah. Setengah orang lah. Aku tak kata semua. Setengah orang. Cakap, kau main gym kau tak boleh makan benda-benda macam ni. Kau tak boleh makan minyak-minyak. Apa? Makan takut? Makan takut baik mati lah. Kita hidup kena makan. Tak makan, nak jadi apa? Orang kata main gym tak boleh. Kau tak boleh makan ni, minyak-minyak ni. Kau tak boleh makan ni. Daging masak kari ni, tak boleh ni. Itu tak boleh, ni tak boleh. Habis? Nak makan apa? Hari-hari nak makan rebus? Makan rebus. Itu kalau aku boleh tahan makan rebus. Tak nak makan pun takut. Makan je lah. Dan berminyak-minyak dia sedap. Lagi-lagi budak-budak baru. Aku tak faham. Mana punya cerita lah kau dengar. Main gym tak boleh makan minyak lah. Main gym tak boleh makan kari lah. Main gym tak boleh makan lemak lah. Itulah inilah. Alah. Kau makan je lah. Tak boleh makan benda-benda macam ni. Ini semua kalori tinggi ni. Ini semua tak boleh ni. Nanti badan kau susah nak jadi. Dalam gym tak ada pantang pun nak makan. Kau makan lah. Kau makan lah apa kau nak makan. Apa kau nak takut? Main gym pun kau nak takut makan. Kalau kau masuk kom, ya faham. Kau nak naik stage, okey faham. Ya betul. Tu aku setuju. Tapi kau tak naik stage pun, cerita dia acah-acah nak diet. Acah-acah diet. Diet ni tak boleh. Aku tengah diet. Tak boleh makan benda-benda macam tu. Nanti badan tak jadi. Nanti badan sebu. Mana punya sifu wajah kau? Aku elok je. Tak ada pun sebu. Tak ada pun. Elok lah. Hidup kita kena nikmati. Apa yang ada di depan mata, apa yang kita nampak, apa yang kita nak makan, kita kena nikmati. Kalau kau takut nak makan, buat apa kau hidup? Baik kau mati je. Benda makan sedap-sedap macam ni kau tinggal. Semua hidup aku lah. Selama aku main gym, tak pernah lagi lah. Main gym dah, bukan masuk kom. Tak ada. Tu cerita kom tu cerita lain. Sekarang ni pasal main gym. Tak pernah lagi lah aku tinggalkan makanan sedap-sedap macam ni. Tak pernah. Kalau pergi mamak, roti canai 3 keping, 4 keping dalam tangan lah. Tengah lapar, makan je roti canai, peduli kan. Besok kau burn lah balik. Apa kau takut? Nak makan pun takut. Katanya, kalau makan nanti berat tak turun. Katanya, nanti kalau makan banyak-minyak, badan sebu, gemuk. Nanti badan kau tak cutting. Kat gym kau buang balik. Kan susah. Nak buang tak susah. Kau boleh treadmill lah 2 jam. Peduli. Pasal makan kau jangan takut. Kau makan je. Buat apa nak takut makan? Itu je lah pesan aku. Pada budak-budak baru dah main gym kan. Kejap lagi dengar lah member-member cakap, tak boleh. Kau tengah main gym kau tak boleh makan benda-benda macam ni. Lagi budak baru. Budak baru senang kena kencing. Senang kena gula-gula. Kadang-kadang aku pun tak faham. Senang sangat kena gula-gula. Kau tak boleh makan ni. Nanti badan kau susah nak jadi ni. Budak gemuk tak payah cakap lah. Memang lagi kena ayam lah. Tu je cerita. Okay? Apa-apa pun aku sambung makan. Aku dah perut dah lapar ni. Okay? Gerak dulu. Assalamualaikum.